Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alina Natasha binti Johari, nombor matrik KID 25050472. Nama saya Nusrah Amani binti Nasrun, nombor matrik KID 25050465. Nama saya Haisha Batrisha binti Muhammad Hafiz, KID 25050475. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan saya akan menceritakan tentang kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, iaitu Haulah Al-Azwa, perempuan pertama yang menyertai peperangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang semua kenal tak siapakah Haulah Al-Azwa? Mari saya ceritakan serba sedikit biodata tentang Haulah Al-Azwa. Nama penuh beliau ialah Haulah binti Al-Azwa bin Al-Harith. Beliau berasal daripada Hijaz, iaitu dari kabilah Bani Asad. Haulah Al-Azwa merupakan adik kepada pahlawan Islam yang terkenal iaitu Dira Al-Azwa. Haulah Al-Azwa wafat sekitar tahun 634 Masihi pada akhir pemerintah Khalifah Uthman bin Affan. Haulah binti Al-Azwa juga mendapat gelaran singa Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalangan sahabat wanita kerana keberaniannya berperang membantu tentera Muslim yang sedang terdesak ketika melawan tentera Rom. Haulah pandai bermain pedang dan belajar bertarung menggunakan senjata daripada abangnya Dira bin Al-Azwa. Haulah Al-Azwa seorang wanita yang terkenal dengan sifat keberaniannya dan telah memberikan beberapa sumbangan. Sebagai contohnya, Haulah Al-Azwa telah melakukan penyamaran dengan memakai pakaian pahlawan lelaki yang menutup wajahnya sehingga menyebabkan beliau disangka sebagai Khalid bin Al-Walid oleh tentera Bizantin. Haulah Al-Azwa juga terlibat aktif dalam Perang Yarmouk, Perang Ajnadain dan pengepungan Damsyik. Menurut sebuah keterangan, semasa tentera Muslim berperang melawan Rom, Haulah ditugaskan untuk merawat tentera yang cedera dan mempersiapkan keperluan logistik serta persenjataan. Namun, apabila mendapat khabar bahawa abangnya Dira ditawan oleh tentera musuh, Haulah membuat keputusan turun ke medan perang bagi menyelamatkannya. Sememangnya tentera Muslim sangat memerlukan pertolongan pada masa itu. Haulah menunggang kuda dan memakaikan penutup muka berwarna hitam. Sedikit pun tidak kelihatan orang di atas kuda itu ialah seorang wanita. Haulah terus bertarung melawan musuh dan berjaya menewaskan mereka dengan pedangnya. Tentera Islam yang menyaksikan kehebatan seseorang berpakaian hitam melawan musuh dari atas kudanya pula bersemangat kembali. Dalam masa yang sama, tentera Islam berasa ingin tahu siapakah gerangan wanita yang menolongnya ketika peperangan tersebut. Khalid bin Al-Walid ialah ketua yang mengetahui peperangan tersebut bertanya kepada Haulah ketika ada kesempatan. Khalid meminta Haulah membuka penutup mukanya. Namun, Haulah tidak menghiraukan permintaan Khalid. Sebaliknya, terus menumpukan perhatian melawan musuh apabila Khalid membuat permintaan sama untuk kali kedua. Semasa permintaan kali kedua Khalid tersebut, Haulah menurut dan menjawab bahawa beliau ialah Haulah binti Al-Azwa. Beliau juga memberitahu bahawa beliau turun bersama-sama bagi membebaskan abangnya Dira Al-Azwa. Sebalik sahaja, anggota tentera Muslim mengetahui yang perjuangan berpakaian hitam itu merupakan seorang wanita, semangat mereka kembali memuncak sehingga kini. Haulah binti Al-Azwa termasuk dalam golongan pejuang hebat yang pernah dimiliki oleh tentera Islam. Kesimpulannya, Haulah Al-Azwa seorang wanita yang berjaya menyelamatkan penduduk-penduduk di kawasan itu, tentera-tentera dan abangnya sendiri iaitu Dira Al-Azwa yang menjadi tawanan dalam Perang Yarmouk. Sekian, terima kasih.